Program Radio RTM Silang Budaya 2026 bakal menampilkan 52 tema budaya berbeza libatkan kolaborasi semua 34 stesen seluruh negara. Ia bagi mempromosi kandungan tempatan ke peringkat nasional selaras sambutan Tahun Melawat Malaysia 2026. Pengarah bahagian program radio Saiful Zaman Yusof berkata, ia dilihat sebagai medium meraihkan kepelbagaian, memperkukuh perpaduan menerusi 4 rangka utama program. Rangka utama berkenaan adalah perkukuh perpaduan, kandungan budaya aset digital nasional, hub rujukan budaya digital ASEAN serta galak kolaborasi RTM dan komuniti. Kita memperkenalkan pelancongan yang ada dalam negara kita, seni, warisan, budaya dan sejarah supaya tidaklah kandungan-kandungan tersebut terperap berada di stesen ataupun di negeri tersebut. Tetapi kita dapat memberikan pengetahuan kepada semua rakyat Malaysia yang inilah khazanah, inilah pelancongan, inilah seni, inilah budaya kita. Beliau menjelaskan penyampai radio negeri akan membawakan topik tempatan di stesen radio lain untuk dikongsikan bersama pendengar menerusi siaran stesen berkembar. Penganjuran konsert hiburan tanpa henti bertemakan legasi X generasi merupakan tanda penghargaan Labuan FM kepada pendengar yang sentiasa memberi sokongan.